Hai, ready with me. Hari ni saya nak masak telur dadah, masak lemak dengan nenas. Okey, jom. So first, kita kena kupaskan dulu nenas ni. Tak tahu nenas Josephine ke, nenas MD2 ke, tak ingat. Tapi nenas ni memang manis doh. Okey, so lepas tu kita blenderkan bawang merah, bawang putih, cili padi dan juga udang geragau. Okey, next lepas tu kita pecahkan telur, lepas kita kacak-kacakkan. Tak payah letak garam Okey, lepas tu kita masakkan atas pan. Lepas tu kita flipkan. Lepas tu korang kena potong-potong. Potong ikut korang punya kreativiti. Okey. Dan lepas tu kita tumiskan bahan yang kita dah kisar tadi. Nampak air dah kering. Bolehlah masukkan air. Next, bila lada tu dah masak, korang boleh masukkanlah telur dan juga nenas tadi. Dan korang kena masukkan santan, baru dia rasa sedap, lemak macam tu. Okey, next kita perasakan juga dengan garam dan juga cukup rasa. Tak perlu letakkan gula sebab nenas dah cukup manis dah. So dia akan rasa manis, masin, pedas macam tu. Okey, dah siap lemak telur dadah with nenas. Selamat mencuba.